Cara beli emas bajet rendah, nak beli emas tapi tidak mampu. Ya betul, ramai yang tak mampu nak membeli emas. Contohnya korban 50 gram ni harga sekitar RM19,000. Atas sebab ramai yang tidak mampu, bukan kerana tiada duit, cuma simpanan tidak berapa betul. So, public pun memperkenalkan akaun emas gap, di mana anda boleh beli emas mengikut bajet anda dengan serendah RM100 sahaja. Simpanan ini sangat mudah, cukup gram emas dalam akaun tersebut. Anda bolehlah keluarkan emas dalam pelbagai saiz. Ada 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, walaupun 1 kg. Jika anda sukakan desain dinar, anda bolehlah pilih 1/4 dinar, 1/2 dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Akaun ini dia tiada komitmen, bermakna tiada paksaan untuk anda menabung. Jika anda seorang business owner, anda boleh alihkan sebahagian keuntungan perniagaan tersebut ke dalam akaun emas gap dan menabung setiap hari. Jika anda seorang pemandu e-hailing, boleh juga menabung setiap minggu. Jika anda dapat gaji bulanan, anda bolehlah menabung setiap bulan dan buat auto debit. Akaun emas gap ni merupakan akaun emas yang pertama disahkan patuh syariah oleh Amani Sedia Merhab, iaitu sebuah syarikat penasihat syariah terkemuka yang khusus dalam kewangan Islam di Malaysia. So, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Guru, tuan-tuan bolehlah klik link di bio ni dan saya akan bantu tuan-tuan untuk mulakan simpanan emas dengan akaun emas gap dengan senang RM100 sahaja.